Jadi model dah. Tak, memang dah lama dah jadi model Ustaz. Oh. Ustaz tak tahu. Memang dia fish eye. Dia mata ikan. Fish eye saya pakai dulu Canon 15. Ni. 15 mm. Sedap tak? Sedap. Dia pergi main Terengganu lah kalau fish eye. Dia fish eye Kuala Lumpur dengan Pantai Timur. Kuala Lumpur bangunan tinggi. Tempat fish eye. Kalau Terengganu bot-bot nelayan penuh pakai fish eye. Beli tangga main ambil kat atas. Video. Nampak? Maknanya habis penggunaan fish eye. Kita ambil fish eye sebelah pokok belah ni air. Tak jadi fish eye. Dia nak dua-dua mesti ada subjek panjang. Menariknya video ni. Awak tu Gambar jalan-jalan ni. Ada. Tu landscape. Saya sudah test. Ni, body ni. Ni mak tu tau. Dari landscape. Action mampu ke? Tak betul. Saya test semua. Ya. Landscape terbaik. Kalau dia ambil video tak? Tak apa. Nak buat benda video beli lah lain video. Fokus depan tu. Nak ambil satu kamera, semua benda boleh buat. Ada video, ada peti sejuk pun. Peti sejuk ada. Saya flash lah. Saya beli lah. Macam mana nak ambil gambar malam, 1.4. Tu solution dia. Tu kata. Tak ada masalah. Satu-satu. First sekali beli kamera, jangan beli kit lens. Body saja. Dah beli apa? 35mm kalau bukan full frame. Ingat waktu dulu. Tu kamera lens pertama. 50 dah ada. Pasal kita tak full frame. Kita full frame. Lain 50. Kalau kita pakai D90 50 jadi 75. Sudah undur masuk lokal. Dah kena ya. First time beli kamera 35mm. Ini ROI dia. Pasal kamera pertama dia ni 35mm. Belajar dulu kan. Dia dulu. Belajar sikit-sikit Ustaz. Bagi yang full frame jadi 35, crop frame akan jadi 52. Nampak? Tu dulu. Lepas tu nak tambah lain landscape. Landscape awak nak pakai apa? Awak nak pakai 17 ke nak pakai 20 ke 24? 28. Full frame. Saya dulu pakai 12. Ni ada 17 40 dah antik gambar. Gambar depan tu. Memang dia biru dia lawa. Tapi shot dia tak lawa. Awak pakai Voigtlander Scopa 20mm 3.5. Dia Sony dia lens. Satu dia. Indek Macam quick kit yang. Macam session. Terbaik. Aku ada yang nak beli tu beli white dia tu 20mm. Pasal awak frame. Saya 20 Saya 20 je. Nampak? Terbaik. Dia. Saya nak